Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Helmi bin Abdul Aziz daripada Sarjana Muda Psikologi untuk tahun kedua semester keempat. Video ini adalah untuk subjek Kursus Integriti dan Anti Rasuah 2 MPU 3353. Tajuk yang saya pilih untuk video ini adalah Kuasa dijulang, maruah terbuang. Setiap pemimpin dipilih adalah untuk berkhidmat, bukan untuk memperkayakan diri sendiri. Tapi, apa akan jadi apabila ketamakan menguasai diri? Apabila kuasa yang ada di tangan disalahguna. Tangan itulah yang sepatutnya membela rakyat, tapi tangan itulah yang mengaut keuntungan daripada rakyat. Kes rasuah Datuk Seri Dr. Muhammad Khair Toyo pada tahun 2007 membuka mata rakyat Malaysia bagaimana seseorang pemimpin yang disanjung terjebak apabila integriti diketepikan. Sebagai seorang menteri besar yang semestinya mempunyai kepentingan dengan semua perkara dalam kerajaan negeri Selangor, membeli sebuah rumah mewah bernilai 6.5 juta dengan harga 3.5 juta daripada ahli perniagaan yang mempunyai urusan rasmi dengan kerajaan negeri ketika itu menimbulkan 1001 persoalan yang mencemar integriti dan maruah kepimpinan. Akhirnya, pada tahun 2010, beliau telah didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan menerima barangan berharga daripada seseorang yang mempunyai hubungan rasmi dan dihukum penjara 12 bulan dan penlucutan hak rumah tersebut daripada kerajaan. Apabila pemimpin yang dijulang membuang maruah kerana ketamakan kuasa, ia bukan lagi soal wang, tapi ia mencuri kepercayaan, menodai demokrasi dan merosakkan masa depan negara. Sedarlah, integriti bermula dari kita. Jadilah rakyat yang berani bersuara, jadi mata dan telinga kepada negara tercinta. Jangan diam, laporkan rasuah. Bersama hentikan rasuah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.